Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, ini saya nak sentuhkan sedikit sebanyak tentang satu perkara yang penting dalam ilmu hadis, iaitu berkaitan dengan jarh dan ta'dil. Jarh dan ta'dil. Khususnya bila sesuatu kritikan sebenarnya tak boleh terima secara keseluruhan. Ya, tidak boleh digunakan pakai secara keseluruhan. Jadi pertama sekali kita kena faham satu kaedah asas. Jarh ataupun kritikan terhadap rawi itu tidak dikira kalau sanadnya tak sahih. Maknanya walaupun nampak macam kuat, akan tetapi kalau jalan periwayatan dia itu bermasalah. Jadi kita tak boleh nak terima secara bulat-bulat. Contohnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada sebut Ibnu Al-Jauzi bawa satu riwayat melalui jalan Al-Kadimi daripada Ibnu Al-Madini daripada Al-Qattan yang katanya aku tidak meriwayatkan daripadanya. Merujuk kepada Aban bin Yazid Al-Attar, nampak macam kritikan tu kuat, tapi ianya ditolak. Kenapa ianya ditolak? Sebab dalam sanad tu ada Al-Kadimi. Dalam sanad tu ada Al-Kadimi. Dan Al-Kadimi ini adalah seorang yang mu'ad. Jadi di sini kita nampak dengan jelas, bukan isi sahaja yang kita tengok, sanad pun kita kena tengok. Kemudian benda ni lagi kuat bila kita tengok manhaj Al-Mizzi dalam kitab beliau Tahdhib Al-Kamal. Dia sendiri mengatakan bahawasanya dia tidak sebut semua sanad secara lengkap sebab nak elakkan kitab dia tu menjadi terlalu panjang. Tapi beliau bagi satu teknik, ada dua jenis cara yang beliau bawa sesuatu riwayat pula. Pertama, sirah al-jazm, ayat yang pasti. Jika dia guna bentuk yang pasti, maksudnya sanad itu tidak ada masalah yang dia tahu. Kemudian yang kedua, sirah al-tamrid, ayat yang macam dikatakan. Kalau dia guna bentuk yang tidak pasti, kemungkinan sanad itu ada masalah. Jadi nampak tak? Ulama hadis ni sampai cara tulis ayat pun ada maksud. Okay? Kemudian kaedah ini bukan setakat al-jarh saja diguna pakai, bahkan al-ta'dil pun diguna pakai juga. Contoh ada riwayat yang menyatakan bahawasanya Abdurrahman bin Mahdi uji Faraj bin Fadal. Aku nampak orang apa yang beliau kata, aku nampak orang Syam lebih sabit daripada dia. Nampak macam pujian besar. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan jangan terpedaya. Ibnu Hajar Al-Asqalani kata jangan terpedaya. Sebab riwayat itu datang melalui Sulaiman bin Ahmad Al-Wasiti. Dan Sulaiman bin Ahmad Al-Wasiti ini adalah seorang yang pendusta. Jadi walaupun isi dia tu puji, tetap tak boleh diterima. Baik, kita pergi kepada kaedah yang seterusnya. Bukan semua orang boleh kritik perawi. Okay? Bukan semua orang boleh kritik perawi. Ada syarat-syarat dia. Syarat dia yang pertama, jarh tu akan diterima melalui syarat dia yang pertama, orang yang kritik tu memang imam dan pakar dalam bidang hadis. Kemudian yang kedua, perawi yang dikritik itu tak ada tauqid ke atas dia, tak ada tauqid yang kuat ke atas dia. Kemudian yang ketiga, tidak nampak ada bias ataupun berat sebelah terhadap kritikan perawi tersebut. Kalau tak cukup kita syarat ni, maka ianya tertolak. Contoh pertama, Abu Al-Fath Al-Azdi mengatakan tentang Ahmad bin Sabit, hadis dia mungkar dan tidak diredai. Kenapa ulama tolak? Kenapa ulama tolak? Sebab Al-Azdi itu sendiri yang baik. Macam mana kita nak katakan orang yang macam mana kita nak iktiraf orang yang lemah mengkritik orang yang tepat? Okay? Jadi contoh yang kedua, Ibnu Khirashi mengkritik Amr bin Salim Al-Zuraqi. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dia ni ada masalah akidah. Okay?
Jadi ada masalah akidah, iaitu Rafidhah dan Ahli Bid'ah. Jadi kritikan dia tu tidak boleh diambil kira. Tapi bukan semua kritikan Al-Azdi ini ditolak. Ada keadaan kritikan dia pun dia terima. Bila dia diterima, bila perawi itu memang tak ada tauqid ke atas, bila perawi itu sendiri tak ada siapa pun puji kat sini, tak ada ta'dil ke atas perawi tersebut. Okay. Contohnya seperti Ibrahim Al-Mahdi, dituduh memasukkan hadis oleh Al-Azdi tadi itulah. Ibrahim bin Ismail dianggap majhul. Dalam kes macam ni, Ibn Hajar Al-Asqalani menerima kritikan tersebut. Sebab memang tak ada sokongan yang lain yang lebih kuat daripada kritikan itu. Jadi kesimpulan yang mudah, apa yang boleh kita simpulkan pada perbincangan kita pada hari ini, dalam ilmu hadis ni, bukan semua kritikan yang boleh kita terima. Okay? Bukan semua kritikan yang boleh kita terima, dan bukan semua pujian juga kita boleh percaya. Bukan semua pujian yang kita boleh percaya. Dan kita kena tengok dari pelbagai aspek. Sanad yang sahih atau siapa yang bercakap, dan keadaan perawi itu sendiri. Barulah kita boleh menilai dengan adil. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.